tahan ni. Sebab aku dah macam, okey, ustaz tu tengok aku dah lembik sangat ni. Dia bagi air masak, dia mungkin selawat ke apa, dia bagi minum untuk saya naik semangat balik lah. Sebab tengok saya masa buka tu, dia nampak saya stun tau, muka saya terkejut. So dia bagi saya air, bagi semangat tu jangan hilang. Dia tengok saya dah duduk, dah tenang. Okey, dia kata dah bersedia, ready. Kita gali kubur ni pula. Yang ini ya abang kerisauan abang, tak tahu lah abang. Okey, betul lah. Kalau boleh kita bukannya nak mengaibkan dia, dan kita pun tak ada sebut pun nama si Polan ini. Kita just nak share supaya jadikan pengajaran. Kita tak tahu apa tindak tanduk dia semasa dia hidup, apa ilmu yang dia amalkan. Saya pendekkan cerita, cuma yang ni dia tidak muntah. Cuma kubur ni dah lama, lebih daripada 20 tahun. Okay, so that mean beza dengan tadi. Saya akan prediction saya sama macam baby ni, tulang je ni. Okay. Oh, tulang dah. Dah 20 tahun lebih. Ya. Seminggu lebih pun dah kena makan dek. Apatah lagi berpuluh tahun. Betul. Mestilah tinggal tulang. Ya Allah. Pendekkan cerita. Gali sap papa ni buka. Bila buka saya terstun kali kedua. Saya tengok rambut hidup ke apabila kita mati? Okay, itu soalan pertama saya. Sebab rambut dia panjang tau, tapi messy lah. Dan bukannya rambut yang ada pakai shampoo, tak. Dia macam tebal, tapi dia messy-messy. Perempuan lah. Saya tak tahu. Mata walaupun terkorak, tapi bukan nampak macam dia macam menjenggil. Macam biji mata tak ada ni, tapi kau seolah-olah nampak dia itu. Itu tak apa lagi dek. Kita meninggalkan, kita kiam. Okay. Kuku hidup ke? Kuku dia belit badan lah dek. Kuku panjang, belit badan. Wih. Ini panjang. Astaghfirullahaladzim. Bisa berbalik pada saya kata tadi, kita tak tahu apa amalan dia, apa tindak tanduk dia masa dia hidup. Saya insaf sekejap lah. Insaf abang, gila tak insaf tengok benda tu kan. Jadi aku macam, wow, ni apa Setakat itu je. So 180 campur 80, RM240 dek. RM240 Lepas tu abang itu jadi saja. kaya sekejap dek. Kita umur berapa belas dek. Pergi sekolah kita anak lot, macam anak lot pergi sekolah macam ni dek, duduk kantin dek. Geng, ini astaghfirullahaladzim.